Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuzikri bin Faruziat dari DSB 4A. Dalam video ini saya nak tunjuk projek saya untuk menggunakan Mapbox Studio. Mapbox ni adalah platform pemetaan yang digunakan dalam arkitektur dan perancangan bandar untuk analisis tapak, data spesial dan visualisasi peta. Mapbox Studio ni membolehkan kita cipta peta sendiri, tambah lapisan data dan customize style peta. Dalam bidang arkitektur dan perancangan, ia berguna untuk analisis kawasan, density, land use, accessibility and context site. Tanpa kita buang masa, jom saya tunjuk macam mana kita nak guna Mapbox ni. Ok, first kali korang buka Google and then korang search je Mapbox Studio. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Lepas tu korang tekan je link yang atas sekali. Ok, and then dia akan masuk macam ni. So kalau yang tak sign up lagi, apps ni dia kena sign up. Kalau tak sign up lagi, tak ada account, korang sign up je for free. Ataupun kalau korang dah sign up, korang tekan je ni, go to account. Lepas tu dia keluar macam ni. Lepas tu kalau korang nak buka baru, korang tekan je style editor ni. And then untuk buka yang baru, korang tekan new style. So dia akan keluar macam ni. Lepas tu korang boleh lah edit dekat sini. Nak naik ke, nak dust, day, down, faded, monochrome, standard, satellite, korang edit sendiri lah. Boleh edit kat sini. And then lepas korang dah siap edit semua tu, dah macam kena, korang pergi dekat customize. Tekan customize. Lepas dah tekan customize tu, korang dah masuk dekat sini. Lepas tu cara nak gerakkan bumi ni, korang klik je dekat mouse. Lepas tu zoom guna roller. Ok, bila dah masuk Mapbox ni, kita boleh lah zoom dekat kita punya site. Ini penting untuk kita boleh tahu dia punya jalan utama, sungai dan kawasan hijau. Ok, contohnya site kita dekat Kelantan. Kita search je dekat tepi ni, pantai kanan ni. Ok, so dia dah pergi dekat belah Kelantan ni. So contohnya site korang kat mana? Dekat Mas ni kan. Korang zoom je. Okay, bila korang dah zoom ni, korang boleh lah nampak dia punya bangunan, jalan utama. Kat sini ada sungai, macam tu lah. Lepas tu korang boleh nak tengok dalam keadaan 3D. Saya nak tengok dia punya 3D dia, korang tekan je right click. So dia akan gerak macam tu. So korang boleh guna Mapbox ni untuk korang punya presentation nanti. Korang boleh present lah dia punya jalan utama kat mana, dia punya, lepas tu dia punya sungai dekat mana, kawasan hijau, bangunan dekat situ macam mana. So berguna lah Mapbox ni. Lepas tu Mapbox ni boleh digunakan untuk site analysis, context diagram and untuk map, base map dekat korang punya presentation nanti.
Okey, untuk presentation saya biasanya guna Mapbox ni untuk fokus dekat bangunan, akses jalan supaya konteks site ni kita boleh nampak dengan lagi jelas. Okey, itu saja daripada saya untuk review Mapbox ini. Sekian, terima kasih.